kita nak buat lidi daripada daun kelapa. Tadi kita akan guna pisau kecil untuk apa ni? Melurut. Untuk melurut daunnya. Guys, sabar. Ambil lagi guna ya. Dan mengeluarkan lidi. Dan lidi ni kita kumpul untuk menghalau lalat. Ambil lah lidi. Siapa yang tengok video ni jangan lupa tekan butang like dan subscribe, share, like, ting. Okey, tengok ni. Ni kita banyak daun yang akan dilurut lagi. Dan ini baru berapa lidi batang dan sudah dilurut. Lihatlah ini hasil budak ni. Sekarang Uzman sedang melurut. Wah, tengok dengan berkacamata. Lepas kacamata apa? Sudah. Okey, korang marilah saya ajar cara melurut lidi. Ini kan daun kelapa kan? Daun kelapa. Jadi kita lurut daun dia dekat sini saja. Dekat tengah tu ada lidi kan? Jangan potong. Macam ni ya. Sabar. Kita akan membuat sampai. Maaf atas gangguan bunyi. Sebab tu saya kuatkan suara saya. Mic entah ke mana. So, ala-ala tu kita akan bercerita. Sebab kita tidak perlu lagi mendengar suara yang mengguna voice note itu. Tu apa yang saya letak tu, saya pun dah lupa lah. Tidak perlu lagi. Hari ini di video ini akan dipenuhi dengan suara saya. Siap sedialah. Bersiap siaga. Wih, comel background. Okay guys, so selepas kita terkena kecederaan yang serius di tangan, kita harus memakai keamanan tangan, glove. Guys, kita masih banyak lagi dan lidi sekarang tidak mencukupi. Kita ni daripada tadi lagi. So kita perlu banyak lagi. Okay, sekarang kita dalam mengait buah kelapa untuk diminum. Tuan rumah, saya akan interview sedikit sebanyak tentang wanita ini. Puan, adakah puan membuat rumah ini sendiri? Tidak. Okey, makasih. Okey. Kita bersama dengan special guest kita berantai. Okey, Cik. Ini kita mendapati kita punya passion ini mendapat 2 kesakitan dalam satu masa. Ini ialah semuanya kifarah yang diberi oleh kepadanya. Okey. Saya ingin bertanya sedikit sebanyak. Apa pendapat awak duduk tinggal di rumah ini? Saya berasa gembira. Wah, itu jawapan sangat menarik yang kita akan masukkan ke dalam YouTube. Jangan lupa follow dan subscribe, like, share channel Rosak TV. Rosak TV nak tunjuk buah pisang. Kami pisang Rosak TV. Ada berapa ulah pisang tu? 2,000.